Sebab tu yang mandi chicken tu kita buat kat sana pakai oven. This is chicken kebab. We have lamb tikka, chicken tikka, shish taouk, and also lamb kebab. So this is for our mixed platter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya start niaga ni, saya start niaga kurma dulu. Saya start dengan saudagar kurma. For the past 8 years, saya run kedai saudagar kurma ni. And then there was a shop lot available sebelah kedai kurma saya ni. And waktu tu kebetulan saya baru balik umrah. So semangat makanan Arab tu ada dengan saya lagi. That is when I managed to get a chef from Yaman. And kita start off with makanan Arab. Family pun suka makanan Arab. So that is how we started. Mixed platter comes with the set comes with rice, mandi rice for 2 packs. So the mandi rice for 2 packs is 3 or 4 packs can eat. Our nasi is mandi, quite special I would say. Makanan, of course our shawarma is our killer. Kita ada shawarma ayam dan shawarma daging. Saya can balance, I can say balance. Ayam pun sama ramai peminatnya, daging pun sama ramai. Alhamdulillah, daripada dekat 2 tahun kita berniaga ni, we have double up on our shawarma punya meat. Itu daripada segi shawarma. Kalau daripada segi nasi, kita punya nasi is with grill. Everything comes dengan barbecue. Barbecue dia main dengan nasi. Nanti saya akan explain konsep kami. Kita punya special menu is chicken grill dengan lamb kebab. Splatter dia ada chicken kebab, kita ada lamb kebab, kita ada lamb tikka, kita ada chicken tikka. Dia main set dia dengan 2 packs mandi rice, 3 hingga 4 orang boleh makan. Harga baru RM60. So the focus is on the food. Kita tak fokus on the dekorasi, on the extensiveness of the kedai. Kita tak letak lampu cantik-cantik semua, sebab kita nak fokus on makanan. Shawarma kita, shawarma daging. Shawarma daging is only RM14. Shawarma ayam is only RM12. So the quality of the food insyaAllah will meet your expectations, and the price is very reasonable. As you can see, we are using disposable items sebab kita tak ada cost naik. So kita cuba maintain cost yang rendah. Contoh half chicken kita at RM36, dah main dengan nasi siap. Contoh whole chicken kita RM62, dia ada 3 nasi, 4 hingga 5 orang boleh makan. Okay, resepi dia, it is based on kemahuan saya dan juga authentic resepi daripada chef daripada Yaman. So saya ketengahkan benda yang saya nak dan bawa dengan authentic taste Yaman ni, ialah hasil yang dapat ketengahkan hari ni. Dia ada makanan yang kita maintain the full authenticity tu, and ada makanan yang kita dah olah. Contoh, saya boleh bagi shawarma. Kalau tuan-tuan makan shawarma di Mekah, Madinah ataupun di negara Arab mana, dia tak ada cili langsung. Dia hanya pakai garlic sauce dengan dia pakai pickle.
tapi kita taste Asian and also Malaysian, kita nak ada that spiciness tu. So sebab tu kita dah olah taste shawarma kita untuk ikut kesesuaian tempat kita. Medium ataupun sederhana punya kedai Arab berkonsepkan street food. Dia bukan berkonsepkan mewah, dia berkonsepkan street food seperti di Mekah Madinah. InsyaAllah satu hari kita plan nak buat sufra plastik tu. Kita plan nak buat di luar makan sufra plastik tu, InsyaAllah sama macam Mekah Madinah. Okey, kalau tuan-tuan perasan, kalau datang masuk ke Arab Street Bukit Jambul ni, kita tak ada dekorasi yang mewah seperti mana kedai-kedai Arab lain. Bila dekorasi mewah, dia konsep dia mewah, harga dia tinggi. So apa yang saya cuba ketengahkan adalah konsep sederhana, tapi kita fokus on makanan. InsyaAllah sekejap lagi orang akan makan rasa kualiti makanan kita is compatible ataupun boleh berganding atau bertanding dengan mana-mana kedai cawangan lain lah, kedai-kedai Arab lain. So saya fokus kami di Arab Street ni adalah kepada kualiti makanan. Cabaran utama yang saya face hari ni is of course banyak competitors. Sekarang ni banyak kedai-kedai makanan Arab yang dah buka di Penang especially, but it is I would say a healthy competition. Saya dah ada saya punya own set of things ataupun a konsep yang saya bawa. Diorang ada konsep diorang. So competition dia tu lain. That means you pergi tempat A, you makan cara lain. You pergi tempat B, you makan cara lain. So itu daripada segi competitors. The other challenge yang saya face of course is daripada segi costing of barang lah. Sebab makanan Arab ni, barang yang dia pakai is all specialized punya barang. Contoh minyak yang kami pakai pun kami pakai sunflower oil. Kalau tuan-tuan boleh tengok, sunflower oil ni antara yang termahal lah. I'll hear the good updates and good news today, InsyaAllah. So daripada segi costing, to make sure the quality of the product. So I cannot jeopardize the quality. Nak tukarkan dengan barang lain tu, barang yang murah, saya tak boleh buat benda tu. Taste akan lari. So to maintain the quality and the taste, I have to use the ingredients yang special. Okay, Alhamdulillah setakat ni saya kena mengaku, I am thankful kita we are running based on our loyal customers. Customer yang datang di sini kebanyakannya loyal customers. Seperti mana yang kita nak buat, we are just trying to be a neighborhood cafe. Alhamdulillah, that is what is happening. Kita dapat repeated customers. Ada yang datang seminggu 3 kali, ada yang datang sebulan 10 kali. That is the customers that we have. Ada juga like I said, macam abang kata tadi, pelanggan daripada luar yang datang based on TikTok videos. We had one customer yang datang dari Alostar baru ni. Dia cakap dia keluar daripada Alostar tu, dia Google je. Dia Google Arab Street, makanan Arab, and dapat review Arab Street. Dia main daripada Alostar, main makan and balik. So Alhamdulillah ada juga customer yang daripada luar. And contoh kat sini ada hotels
So customer yang dia duduk hotel, dia orang akan mai try jugalah makanan kita. Tapi our bulk of customers memang datang daripada loyal customers kita lah. Nasihat saya kepada peniaga-peniaga F&B ataupun bakal-bakal peniaga F&B ataupun usahawan F&B, find your own niche. Cari niche yang you all nak ataupun satu segmen yang you all nak fokus, and focus on that segment. Sebab bila you fokus, insyaAllah you boleh deliver better results. Customer, pelanggan akan happy dengan apa yang you cuba sampaikan, ataupun dia akan appreciate, rather than kita cuba nak buat banyak benda tapi kita jeopardize on quality and kita tak boleh fokus ataupun specialize. Saya lebih nasihat saya adalah cari niche and specialize. InsyaAllah you will find satisfaction in that, and customer pun akan appreciate apa yang you buat sebab you put your whole heart into it. Okay, kepada pelanggan saya di luar sana, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke Arab Street Bukit Jambul untuk mencuba sendiri atau menikmati sendiri makanan kami. You will experience something extraordinary. It is my responsibility to make sure that all of you lives with a happy tummy. InsyaAllah, you will live with a happy tummy and a happy wallet. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I will see you in Arab Street.